Tuan, betul ke kalau tak bayar dekat debt collector sebelum pukul 2, rumah boleh kena sita? Kita on air, sembang bijak, duit tak terjerat, duit terkawal, hidup kurjamin. Banyak soalan yang saya dapat lah macam ni, ataupun memang jadi satu trend. Debt collector menggunakan ayat sebelum pukul 2. Kita kena tahu, sebelum kita nak berurusan dengan debt collector tu, kita kena tahu akaun kita tu adalah akaun yang dah lama ataupun yang baru. Macam episod sebelum ni saya bagi tahu, debt collector third party berbeza. Debt collector adalah yang di bawah bank. Kalau third party adalah orang yang ketiga. Membeli hutang-hutang lapuk, okay? Betul. So basically kebiasaannya third party ni yang kurang hajar daripada debt collector ni. Third party ni menakut-nakutkan si peminjam. Cik, sebelum pukul 2 cik kena bayar. Jika tidak, pihak mahkamah akan datang buat penyitaan. And then dia hantar pula gambar yang dia sedang buat laporan polis. Kononnya depan kaunter nak kena buat beratur tengah buat report. Lepas tu dia cakap pihak belief akan datang, dah on the way, kami dalam lori ni nak buat penyitaan, nak sitah rumah-rumah encik, barang-barang rumah yang ada. Nampak? Kalau yang call daripada lawyer tu tuan macam mana? Betul ke? Lawyer tidak akan call peminjam untuk buat penyitaan. Lawyer dan mahkamah berurusan melalui surat Sri Paduka Baginda. Macam tu. Surat apa yang macam Sri Paduka, surat yang surat penting, formal tu kan. Itulah lawyer punya surat. So jadinya yang mana katanya lawyer call minta minta peminjam untuk membuat pembayaran tu semua sahaja ditakut-takutkan lah. Bagi saya adalah menakut-nakutkan peminjam saja. Tapi awak kena jangan salah tafsir dulu Mostly mereka buat macam tu untuk peminjam takut dan buat bayaran, okey? Tapi ada yang betul sebenarnya. That's why lah benda tu ada dalam akta undang-undang. So bila ada akta dalam undang-undang, that's why lah third party ni menggunakan ayat yang sama untuk menakut-nakutkan si peminjam. Macam saya kata tadi, sebelum kita nak berurusan, kita kena tahu hutang kita itu sejauh mana. Adalah hutang lama ataupun hutang baru. So kalau hutang baru, berbincang semula dengan pihak bank. Tak perlu berurusan dengan debt collector. PWRN bukan tentang jadi penyelamat. Kami cuma percaya setiap orang layak diberi peluang kedua.